Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan semua tengok, lihat di video ni, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amaruddin Isa. Terima kasih. Ni video daripada DVD. Lepas tu nak buat soket lah, buat tarik wire dia sampai sini, sampai ke area sana lah, kat tingkap tu. Video daripada DVD. Lepas tu nak buat soket lah, buat tarik wire dia sampai sini, sampai ke area sana lah, kat tingkap tu. Okey Wak Bos, sekarang kita tambah 2 poin soket, satu untuk peti sejuk dengan freezer, bagi satu untuk satu mesin freezer besar lah. Okey, kita ada dua skit yang biru, merah dengan kuning. Saya ikut aluan pipe ni ada bulat tu kan masuk dalam. Ini satu skit pada sini lah. Ini yang kuning untuk freezer ni. Ini sejuk ni. So yang satu tadi yang merah kita ikut ni pada sini. Ini satu. Wah, sekarang dah siap ya. Nih. Oke. Ya. Ini yang kuning tadi satu skit 32E lah ini. Yang ini 32E. Ada sini. So yang ini satu skit kita looping lah. Sekarang udah boleh hidup ya. Oke nih. Thank you guys. Terima kasih semua pada yang support saya, yang telah nonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Amaruddin Isa, dan follow saya di TikTok Amika8891 atau Amaruddin 891. Yang satu hati satu jiwa, kalimah la ilaha illallah. Siapa mengucap kalimah la ilaha illallah pasti berjaya dunia dan akhirat, jaya kalam ni insya-Allah. Jangan lupa banyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar. Insya-Allah. Jumpa lagi di next video, next content. Thank you, bye bye. Jumpa lagi di next video.